Sangat berangin. Okay, morning. Sekarang kita dekat depan hotel ni, tengah ready untuk kita morning walk sambil ke masjid. Masya Allah, bidadari syurga. Share sikit nanti dengan doktor, macam mana cuaca kat sini? Okay, cuaca dekat sini dia sangat-sangat sejuk dan berangin. Malam-malam tadi kami jalan sejuk sangat. Kami rasa kalah Switzerland. Lagi sejuk ni, Masya Allah. Tapi sebenarnya springtime kan? Springtime ni sebab angin ni kan. Angin dia sangat kuat dan sejuk. Betul. Teacher? Cape Town ni dia macam unpredictable weather. Dia boleh jadi panas berangin yang sedap, tiba-tiba sejuk sampai tulang. So kita kena prepare je outfit yang sesuai lah untuk hadapi whatever condition weather tu. Betul. Tapi macam challenging tapi macam interesting sebab macam kita pun enjoy the moment, the weather yang kita tak pernah experience kat Malaysia. Memang all PJLS yang teacher dah pergi, yang ni memang thrill lah senang cakap. Dari segi weather, dari segi aktiviti dia memang best. Betul. Thank you so much Fabigo. Pakai outfit yang layering macam bawang katanya. Betul. Dia kata wear like an onion. Maksudnya make sure kita pakai berlayer-layer tu. Kalau rasa panas kita cabut satu, kalau rasa sejuk kita pasang balik. Macam tu. Okay, so that's a tips kalau kita nak pergi South Africa. Thank you so much Fabigo for the experience. Follow us for the next adventure.